Kawan aku tu dah cantik dah. Muka kau dah macam Kuali. Kau patutnya bersyukur orang yang cantik minat kau. Lepas tu aku cakap lah kat kawan aku tu, tengok muka perempuan yang curang sekali dengan dia tu. No, itu Kuali tu senduk. Sama. Dia sama. Tak adanya penyondol ni muka-muka cantik. Tak ada. Memang itu Kuali tu senduk. Sama. Ketang. Memang itulah dia. So memang itulah takdir dia. Perempuan cantik untuk lelaki cantik lah. Nak menyedapkan hati kan. Ini tidak. Muka dah separuh hodoh. Nak ambil perempuan penyondol pun separuh hodoh juga. Aku kena panas juga. Aku bukan tak nak. Kalau bagi berdas-das nanti, aku tak apa sebab muka aku pun macam Kuali. Jadi kalau aku shaming orang Kuali pun sama juga. Macam tu kan. Aku pun macam periuk belanga. Jadi ni tak apa. Nanti kau orang tanya, macam lah kau handsome sangat. Aku tak pernah cakap aku handsome. Sebab aku tahu muka aku pun macam periuk belanga. Jadi aku periuk belangakan muka orang tu. Sama je. Yang perempuan tu pun satu memang tak sedar ke diri. Memang tak sedar ke diri. Pakai tudung bawal. Lepas tu oningnya kat sini. Apa benda kau? Sian kawan aku tu. Kawan aku tu kan baik. Maksudnya dia baik. Walaupun tak ada duit kan. Kalau hari jadi boyfriend dia kan, beli barang untuk boyfriend dia. Sambut hari jadi. Yang bro-friend pula. Yang si Kuali tu, geramnya aku lah. Kalau aku tunjuk muka, memang korang cakap, betul macam Kuali. Iya, tak pun macam buntut Kuali kat belakang yang kerak tu. Iya, memang macam tu. Lepas kadang-kadang aku cakap macam, kenapa kadang-kadangnya perempuan cantik, bagi dia tak sekufu kot, awak terlalu cantik untuk saya. No. Perempuan cantik biasanya untuk lelaki yang biasa-biasa. Lelaki yang biasa-biasa akan dapat perempuan cantik. Tapi yang kes kawan aku tu, boyfriend dia yang curang tu, bukan setakat muka biasa-biasa, muka dia lagi bawah daripada biasa. Lepas tu yang penyondol tu pun memang senduk. Dah tahu orang tu dah ada girlfriend, gatal-gatal lagi. Benda lah kau. Dontak. Tu kadang-kadang bila macam kan kita dah lama tak jumpa kan. Bila dah berjumpa tu, itu bercerita, ini bercerita, itu bercerita, ini bercerita. Kadang-kadang aku dengar lah. Kadang dengar je lah macam, dah kata dah. Macam tu. Dah kata dah. Macam tu. Sebab tu kadang-kadang, takkanlah mula-mula kan aku tengok muka, contoh dia kata, weh ni aku punya boyfriend sekarang kan. Lepas tu takkanlah aku nak cakap, buruk dia ni. Takkanlah aku nak cakap macam tu kan. Tapi aku cakap lah, aku tanya dulu, jumpa dia kat mana, perangai dia macam mana. Macam tu kan. Yang girlfriend dia ni pun mestilah nak cakap boyfriend dia bagus. Macam tu kan. Baik, gini, selalu teman dia macam ni.